Individu padam hantaran dakwa peserta sumut dibayar RM40,000. Kawan-kawan, zaman sekarang ni semua orang nak cakap, masing-masing nak keluarkan pendapat. Sedangkan sendiri tak faham pun apa sebenarnya yang terjadi. Tak tahu pun isu apa yang berlaku sebenarnya. Asal nampak di media sosial, nak kongsi. Nampak sikit benda, nak komen. Sedangkan tak faham pun apa yang terjadi. Malah lebih teruk menuduh dan memfitnah tanpa sebarang tabayun maupun semakan. Sedangkan dalam Islam ada peringatan kepada kita daripada Nabi SAW. Mafhum daripada hadis tersebut, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai berdusta apabila dia menceritakan apa yang didengarkan. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan, realitinya pada hari ini, teknologi maklumat sering disalahgunakan. Contohnya isu sumut flotilla, di mana ada orang yang mendakwa aktivis ataupun peserta sumut flotilla itu diberikan RM40,000. Tapi apabila kita minta untuk berikan bukti, akhirnya daripada berita kita dapat lihat dia memadam komen tersebut. Suka sangat komen, sebarkan tanpa sebarang pengetahuan ataupun semakan itu sendiri. Akhirnya kita dapat lihat orang-orang yang semangat memperjuangkan Palestin sekarang ini makin lama makin kurang kekuatannya. Kawan-kawan, nampakkan keburukan kalau kita salah menggunakan teknologi maklumat ini. Teknologi ini tak salah, namun cara kita menggunakan ia itu. Ketahuilah apa yang kita type, apa yang kita komen dan apa yang kita kongsi itu semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, tidaklah seseorang itu mengucapkan satu-satu perkataan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Akhirnya, marilah sama-sama kita menggunakan teknologi maklumat itu demi kebaikan dan menyebarkan kebenaran. Ingat tahu, semak sebelum kongsi, faham sebelum komen, dan kalau tak tahu, lebih baik diam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang menjaga jari dan menjaga lidah. Semoga Allah juga meletakkan kita dalam golongan-golongan orang yang menggunakan teknologi maklumat ini ke arah kebenaran, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.